Vina Hussein dedahkan kenapa jangan spray perfume di leher. Vina Hussein, seorang content creator dari Dubai, juga seorang ibu, dedahkan kenapa jangan spray perfume di leher. Menurutnya, selalu kita nampak apabila ada orang spray perfume, pertama sekali dia akan spray di kawasan leher. Katanya, jangan buat macam tu. Don't do that. Kerana kulit leher adalah tempat thyroid dan ia berfungsi mengawal suhu badan. Ia juga menjaga level energi badan dan juga metabolisme badan. Menurutnya lagi, perfume mengandungi banyak kemikal yang mengganggu peredaran natural hormon macam parabens dan fragrance sintetik. Katanya, kulit leher sangat nipis dan apabila kita spray dekat situ, kemikal yang ada dari perfume akan cepat menyerap dan mengganggu semua sistem yang ada dalam badan. Walaupun parti perfume yang kami pilih dari parti yang berkualiti tinggi, kami juga ingin nasihatkan kepada kalian, tolong jangan spray perfume ke permukaan kulit. Korang yang pakai perfume selalu tak spraykan perfume ke permukaan kulit? Cuba komen. Ataupun korang baru tahu bahaya ni. Inilah kenapa